Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan, terima kasih Musi Majlis Saudara Burhan, yang juga merupakan Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Ulangat, merangkap Ketua Kontingen kita bagi Himpunan 30,000 Pemuda PAS Pusat. Yang dimuliakan yang Tuan Haji Razali Hassan, UIDP PAS Kawasan Ulangat, Saudara Samsul Bahri, pengarah MTD ataupun nama baru Jabatan Kuasa Pilihan Raya DUN JPRD sebenarnya, JPRD Sentua, JPRD Kajang, khususnya Esko-Esko Pemuda dan semua pemuda kawasan Ulangat yang hadir bersama pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama bergerak selepas ini ke himpunan 30,000 pemuda PAS pusat, insya-Allah. Anda mewakili Dewan Pemuda PAS kawasan mengucapkan berbanyak terima kasih di atas komitmen yang ditujukan oleh semua pihak, khususnya daripada Ketua Kontingen dan Jawatan Kuasa, Ketua-Ketua di peringkat DUN yang telah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan seramai ini. Target asal kita 200 orang dan kita dapat merencanakan sehingga ini alhamdulillah lebih kurang 140 orang lebih kurang tadi. 130 dan ada lebih lagi katanya dalam 5 orang, jadi mungkin terpaksa naik kapal terbang lain agaknya. Jadi alhamdulillah ini antara himpunan yang penting bagi kita. Kalau minggu lepas di Terengganu dia buat himpunan pemuda Terengganu, 15,000 orang dikumpulkan, dan kali ini pemuda pusat menghimpunkan 30,000. Beberapa tahun sebelum ini di Kelantan kita menghimpunkan juga 15,000 orang. Jadi insya-Allah kali ini 30,000 orang diharapkan dapat memberikan satu impak baru yang lebih hebat kepada gerakan khususnya pemuda dalam menggerakkan jentera pilihan raya khususnya dan jentera parti di semua peringkat, dan gerakan Islam itu yang lebih umumnya untuk kita menggerakkan usaha dakwah dan juga politik kita supaya lebih tersusun, lebih ke hadapan insya-Allah. Dan kita mengharapkan tenaga pemuda yang ada pada hari ini dapat bersama-sama dengan Dewan Pemuda PAS Kawasan Ulangat selepas ini dalam program-program yang kita rencanakan. Kita ada beberapa program besar selepas ini yang memerlukan dukungan dan sokongan daripada semua, khususnya daripada pemuda-pemuda. Dan daripada maklumat yang kita dapat, pilihan raya umum yang akan datang selalu hampir dengan kita. Ada yang kata bulan 3, ada yang kata bulan 6. JPN sendiri memberikan masa, targetnya, countdownnya bulan 6 ini. Jadi insya-Allah dengan semangat yang ada pada hari ini, dengan himpunan 30,000 yang sama-sama kita hadiri ini, dapat memberikan kita satu lonjakan baru untuk kita terus menggerakkan jentera, khususnya Dewan Pemuda, untuk menggerakkan jentera pilihan raya di semua peringkat. Dan insya-Allah kita mendoakan himpunan ini akan juga menjadi penguat semangat kepada kita untuk terus menggerakkan jentera di semua peringkat, sama ada peringkat pemuda, kawasan, negeri dan juga pusat, insya-Allah. Dan juga menanti kita 2 lagi pilihan raya kecil, Kerbau dan juga Merlimau yang dijangkakan serentak. Patutnya keputusan pukul 10 tadi dah keluar, wallah alam kita belum dapat update terkini. Tapi maklumat kita terima, insya-Allah Kerbau dan juga Merlimau akan berjalan serentak pilihan raya kecil. Dan Sarawak kemungkinan besar bulan 3 terlalu hampir. Jadi insya-Allah himpunan ini kita gunakan sebaik mungkin untuk kita memperkuatkan lagi azam kita, memperjelaskan lagi etikat kita supaya kita dapat terus lepas ini bergerak menggerakkan semua jentera parti di semua peringkat dengan lebih berkesan dan penuh iltizam kita untuk menggerakkannya dengan lebih baik, insya-Allah. Saya sekadar itu dulu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua pemuda yang dapat sama-sama kita pada malam ini, dan mungkin juga sahabat-sahabat kita yang tidak dapat hadir atas pelbagai komitmen yang tidak dapat memungkinkan mereka bersama kita. Tapi insya-Allah kita mendoakan mereka dapat bersama dengan gerak kerja selepas ini, bersama-sama berganding bahu melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.